Apa korang fikir? Dulu masa kecil, Cik Syam rasa setahun tu lama sangat. Tunggu raya rasa macam lambat. Tunggu cuti sekolah macam tak sampai-sampai. Tapi sekarang pelik kan? Baru Isnin, tiba-tiba dah Jumaat. Sebab kata kawan lah, baru solat Jumaat. Dah nak kena solat lagi, dah Jumaat lagi. Baru bangun pagi, dah tahu-tahu dah malam. Baru masuk bulan Januari, tiba-tiba dah hujung tahun. Apakah sebenarnya masa yang laju atau kita yang makin slow, makin lembab? Sebenarnya usia tua ni bukanlah datang secara mengejut. Ia datang perlahan-lahan setiap hari. Cuma kita yang terlalu sibuk sampai tak perasan. Sedar-sedar bila masuk 50 tahun, 60 tahun, ya Allah, masih banyak benda yang aku belum buat. Belum aku capai untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Ini sebahagian kecil untuk kita buat renungan daripada buku Mendakap Usia Tua. Apa korang fikir kalau hidup terasa semakin laju, adakah itu petanda masa kita sebenarnya makin sikit? Fa aina tazhabun?